Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana minka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Kasihi pengurusi serta ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjemaah. Sama-sama kita berzikir, berdoa, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita insya-Allah. Sambungan sunnah yang ke-16, sujud ketika mendengar kematian para ulama dan para awliya. Kita tahu bahawa di luar solat ini ada beberapa sujud yang disyariatkan. Yang pertama, sujud syukur ketika mana mendapat nikmat yang luar biasa, nikmat yang jarang-jarang, kadang-kadang susah nak dapat, kita disunatkan sujud syukur. Kalau nikmat yang biasa walaupun besar tak sunat, malahan kita dengan sengaja sujud setiap kali solat. Lepas solat je sujud, lepas solat je sujud, sujud je lepas solat. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, hukumnya adalah haram dan berdosa kerana sujud tanpa tujuan yang betul. Yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah dalam Quran ada 14 ayat sajadah, tapi awas kan? Kerana dalam Quran itu tidak, mushaf tersebut tidak mengikut mazhab Syafi'i, yang mana dalam surah Sad ada tanda fa kharra raki'aw wa anab. Itu bukan sujud tilawah di sisi mazhab Syafi'i. Kalau kita sujud dalam sembahyang ketika baca surah Sad tersebut, maka batal solat sebab kita mengikut mazhab Syafi'i solat kita kan. Kita baca ayat tersebut fa kharra raki'aw wa anab, dalam Quran dia ada tanda sujud. Jadi kita sujud lantaran kita tidak tahu yang itu bukan sujud dalam mazhab Syafi'i, maka batal. Kalau dalam luar solat, maksudnya tak disyariatkanlah untuk sujud. Yang ketiga, sujud apa? Sujud sahwi. Kalau kita lupa nak buat dalam sembahyang, kita boleh buat selepas solat, tapi tak panjang, tak lama masa dia dengan kita memberi salam. Kalau dah lama dah tengok TV, dah makan, dah berjalan kan, dah pergi mall, baru teringat nak sujud sahwi, tak dituntut, tak disuruh, tak boleh dah. Dan ada satu sujud yang jarang-jarang, mungkin tak pernah dengar langsung, sujud iaitu yang ke-16 ni, sujud ketika mendengar kematian ulama dan para wali.
Hadis riwayat daripada Ikrimah bin Abi Jahal. Qila Ibni Abbas, ada orang menyampaikan khabar berita kepada Abdullah bin Abbas, matat fulanah, si fulan, wanita itu meninggal dunia, yaitu isteri Nabi yang bernama Safiyah. Dalam hadis lain disebut yang meninggal adalah Safiyah bintu Huyai, isteri Nabi yang paling muda selepas Aisyah. Nabi kahwini beliau ketika umur 16 tahun selepas peperangan Khaybar. Kekalahan teruk Yahudi kepada umat Islam, kepada tentera Islam, seperti mana kalahnya Real Madrid kepada Arsenal 5-1. Saya tengok tadi dalam, tak tengok TV pun, tengok dalam Facebook. Jarang Real Madrid kalah 5-1 aggregate dengan mana-mana tim. Home and away kalah. Ini siapa yang minat bola lah, mungkin tuan-tuan tak minat ya. Ada penyokong Real Madrid sini? Tak ada. Jadi kalah teruk. Dan lepas tu Safiyah menjadi tawanan dan Nabi offer sama ada nak kembali kepada kaumnya ataupun kahwin dengan Nabi. Beliau memilih untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bermulanya Nabi dengan Safiyah. Bila Safiyah meninggal, ini zaman dah lama kan. Lepas Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat hanya 2 isteri sahaja yang wafat, Khadijah dan Zainab bintu Khuzaimah. Lepas Nabi meninggal ada 9 isteri lagi yang masih hidup. Yang paling lama siapa? Paling lama Ummu Salamah, meninggal pada tahun 61 ke 69 Hijrah. Paling lama, last isteri Nabi yang meninggal Ummu Salamah. Jadi Safiyah ni antara sosok yang hebat, ibadahnya dan seumpamanya. Bila diketahui oleh Ibnu Abbas beliau meninggal, fa kharra sajidan, Abdullah bin Abbas sujud. Lalu orang lain pelik, orang lain pun tak tahu apa yang diketahui oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni seorang ulama sahabat. Bukan semua sahabat adalah ulama, bukan semua ulama adalah sahabat. Jadi antara ulama sahabat adalah Abdullah bin Abbas, yang menyebabkan orang-orang sesat Khawarij, ekstremis Islam di zaman sahabat-sahabat kembali kepada pangkal jalan. Beribu yang sedar kesalahan mereka disebabkan hujah-hujah yang hebat. Jadi ini adalah seorang sahabat yang hebat. Sebab tu ilmunya luas. Dia ada tafsir Ibnu Abbas, ada fiqh Ibnu Abbas. Ini hebatnya Ibnu Abbas, tidak ada pada sahabat-sahabat yang lain. Orang tanya, wahai Ibnu Abbas, atas sujud hadhihi sa'ah, kenapa kau sujud? Kami tak tahu pun sujud apakah ni. Sujud syukur? Takkan sujud syukur kot. Safiyah meninggal. Lalu aku mendengar baginda Nabi SAW bersabda, iza ra'aitum ayatan fasjudu. Hadis sahih dalam kitab Sunan Abi Daud. Bila kamu lihat satu bencana, satu perkara yang besar berlaku, sujudlah, fasjudu. Dan wa ayyu ayatin a'zam min zahabi azwajin Nabi SAW, apakah bencana yang lebih besar daripada bencana kehilangan dan kematian salah seorang isteri-isteri Nabi SAW. Jadi Nabi ni dia sentiasa melihat keadaan semasa. Bila berlaku sesuatu, Nabi akan bersungguh-sungguh beribadah. Contohnya gerhana. Nanti kita akan sampai sunnah-sunnah gerhana yang rare. Kita tahu semayang ni kan, gerhana semayang. Sebenarnya ada banyak lagi sunnah-sunnah yang perlu dibuat ketika gerhana. Kalau sampailah, kalau tak sampai, nantilah mungkin sambung pada hari-hari lain. Saya tak pasti sunnah gerhana tu nombor berapa.
Jadi kata ulama Syafi'i, Ibnu Ruslan. Jadi jangan takut, ulama Syafi'i pun mengesahkan perkara ini. Sebab kita tak boleh baca Quran, baca hadis terus kita amal, tak boleh. Sebab perlu ditafsirkan oleh ulama. Sebab ulama ni dia hafal semua ataupun hampir semua hadis-hadis. Kita baca satu terus amal tak boleh, bahaya. Sebab tu dakwaan, jom kita ikut Quran dan Sunnah, tak boleh secara terus, mesti ulama. Macam kita berubatlah, kita bukan pakar, sakit demam semua pergi tengok Qanun Fittib, perundangan perubatan, siapa? Ibnu Sina. Tak sempat nak kebah demam, dah masuk ICU dah dia. Sebab tak jumpa tang mana ubat demam dalam kitab Qanun Fittib. Mana nak ambil yang konon-kononnya ilmu yang genuine, yang autentik, yang rare, yang asli, tak boleh, kena merujuk kepada pakar kan. Sama juga Quran hadis ni sangat sukar untuk kita nak ambil tanpa kita punya ilmu yang tinggi, terutama ilmu usul fiqh. Jadi ulama mazhab Syafi'i dah sahkan hadis ini dan juga hukum ini. Maka kata Ibnu Ruslan Asy-Syafi'i, pengarang kitab Zubat, fihi sujud, dalam hadis ini menunjukkan sunat sujud ketika inda mauti akabiril ulama, ketika matinya ulama-ulama besar. Ini Ibnu Ruslan, ulama mazhab Syafi'i telah mengesahkan. Macam hari itu kita dah share pasal sembahyang 4 rakaat selepas Isyak. Itu telah disahkan oleh ulama Syafi'i, Nawawi Sani, Imam Nawawi II, iaitu ulama besar di Indonesia yang mengarang seluruh ataupun kebanyakan ilmu-ilmu agama ni dalam bahasa Arab, walaupun di Indonesia menjadi rujukan para penuntut-penuntut ilmu di seluruh dunia yang bermazhab Syafi'i. Kata Imam At-Tibi, seorang ulama syarah hadis, mana ulama yang mensyarahkan, mana pakar hadis dirayah. Dari hadis, ilmu hadis ada dua, riwayah dan dirayah. Ilmu hadis ada dua, riwayah dan dirayah. Riwayah ilmu pasal sanad, sanadnya kuat, sanadnya lemah, macam macam Abu Zur'ah, dia pakar apa? Pakar riwayah. Dirayah konten hadis tadi, maklumat pasal hadis, dirayah. Macam inilah Imam At-Tibi. Ada ulama yang gabung dua-dua, dia pakar riwayah, sanad-sanad hadis, dan pakar riwayah, pakar dirayah, ilmu syarah hadis tadi. Antaranya Ibnu Hajar pakar, sehingga digelar sebagai Amirul Mukminin kerana dia menguasai ilmu riwayah dan dirayah, ilmu sanad dan ilmu syarah hadis tadi. Jadi kata Imam At-Tibi, maksud tanda-tanda ialah tanda-tanda yang menunjukkan turunnya bala dan ujian. Mana ujian besar, dan antara salah satu ujian besar ialah kematian sahabat-sahabat ataupun isteri-isteri Nabi. Yang mana isteri Nabi ni dia combine dua, kemuliaan isteri dan kemuliaan sahabat. Sahabat ni memang dah tinggi dah, radhiyallahu anhum wa radu'an, khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi sahabat. Isteri Nabi pun ada kemuliaan khas. Apa kemuliaan isteri Nabi? Dalam Quran sebut wa azwajuhum ummahatuhum, dan isteri-isteri Nabi adalah emak-emak kepada orang beriman. Ini Allah sebut dalam Quran, isteri-isteri Nabi, wa azwajuhu ummahatuhum, isteri Nabi adalah emak orang beriman. Masuk emak, dua, kemuliaan mereka kita perlu muliakan seperti mana kita muliakan emak kita, malahan lebih lagi. Sebab tu kena ziarah, kena buat umrah isteri Nabi kan. Jarang orang buat kan umrah isteri-isteri Nabi, tapi kena beritahu kat isteri betul-betul, sayang abang nak pergi umrah. Umrah apa? Umrah isteri. Tak ajak saya ni umrah isteri-isteri. Kerana isteri Nabi kebanyakannya ada di Baqi', tapi ada yang di luar Baqi'. Siapa dia? Khadijah di Mu'alla, dan yang jarang orang pergi Maimunah di Sarif. Dia lebih kurang 15 kilo
sebelum sampai Mekah daripada Madinah. Maknanya mak kita kan ziarah kubur kan. Jadi itu kemuliaan isteri Nabi seperti emak kita. Yang kedua, haram berkahwin selepas mana Nabi meninggal. Ini isteri Nabi menghimpunkan dua kemuliaan, kemuliaan sahabat dan kemuliaan isteri Nabi. Jadi sangat patut untuk sujud bila kehilangan mereka. Apakah tujuan sujud? Kenapa sujud? Apa tujuannya? Kata Imam Munawi. Imam Munawi ini seorang pakar ilmu hadis, dirayah syarah dia. Jadi kata Imam Munawi, supaya kita iltija, kita sangat takut. Kalau peristiwa gerhana, Nabi menangis berlakunya gerhana. Walaupun dalam sains gerhana ni biasa kan, tapi Nabi bimbang itu adalah tanda kemurkaan Allah. Semalam tengah saya buat kelas online. Saya ada kelas online setiap malam kan. Semalam kelas hadis. Ribut kan. Pagi ni keluar tengok sebelah rumah, depan rumah pokok tumbang. Satu taman saya, pokok sana sini tumbang. Dosa apakah yang saya buat? Maksudnya itu satu message lah. Sini tak ada, sini hujan semalam tapi tak ada ribut lah. Kat Taman Malawati ribut. Pokok sana sini, terkejut saya. Bila pula MPAJ potong pokok, takkan dia biar je. Potong biar, tak. Itu bukan MPAJ punya kerja. Itu Allah punya kerja. Allah nak hantar sesuatu lah. Jadi Nabi kalau berlaku sesuatu yang pelik ya, alam ni menangis. Kita macam ni rupanya kan. Kita biasa sebab hati kita ni sangat jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tujuannya nak elakkan kemurkaan. Bila berlakunya satu kematian para ulama, nak elakkan kemurkaan. Bila matinya orang baik, yang mengganti tidak akan sama dengan yang telah pergi biasanya. Sebab zaman ni semakin buruk. Nabi sebut apa? La ya'ti alaikum zaman illa wa ba'dahu syarr. Zaman berlalu semakin buruk. Biasanya yang ganti tak sama, semakin buruk. Samalah ulamanya, ustaznya, pemimpinnya, bila matinya dia biasanya akan lebih menakutkan. Syarr Nabi sebut, semakin buruk. Itu biasanya, ghalibnya begitu. Jadi kita kena bersedia. Kemudian sunnah seterusnya, ini tersangat rare kan. Zikir ni kalau kita amalkan sebulan sekali pun mati husnul khatimah. Tapi macam ada seorang jemaah kata, ustaz kami tak belajar bahasa Arab, tak boleh nak papar kan. Kalau boleh papar, boleh saya bawa laptop kan, boleh papar. Nanti esok lah kot saya bawa laptop kan. Laptop saya dah tulis elok kan. Zikir ni kalau kita amal sebulan sekali pun, Nabi kata mati husnul khatimah. Apa zikirnya? Hadis sunnah rai yang ke-17, Nabi SAW bersabda, man qala, dia ada 5 rangkap. 5 rangkap. Rangkap pertama, dia sebenarnya senang. Dia zikir yang selalu kita sebut. Rangkap pertama, la ilaha. Siapa-siapa nak rekod boleh. Nak rekod kan? Boleh rekod. Sekarang kan mudah je, tak payah tulis pun boleh rekod. Rekod Sesiapa yang mengucapkan zikir ini paling kurang sebulan sekali. Apa zikirnya? Rangkap pertama, la ilaha illallah wallahu akbar. Rangkap kedua, la ilaha illallah wahdahu. Rangkap kedua. Rangkap ketiga, la ilaha illallah wala syarikalah. Rangkap keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Rangkap terakhir yang kelima, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Saya ulang dengan terjemahannya sekali. Rangkap pertama, la ilaha illallah wallahu akbar, tiada Tuhan melainkan Allah dan Allah Maha Besar. Rangkap kedua, la ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan melainkan Allah wahdah, Tuhan yang Maha Esa. Rangkap ketiga, la ilaha illallah wala syarikalah, tiada Tuhan melainkan Allah dan tiada sekutu baginya. Rangkap keempat, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, tiada Tuhan melainkan Allah,
kerajaan hanya untuknya dan pujian juga hanya untuknya. Rangkap yang terakhir, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada daya dan tiada kekuatan kecuali Allah. Yaqiduhunna khamsan bi asabi. Nabi bilang 5 dengan jari. 1, 2, 3, 4, 5. Nabi bilang dengan jari supaya sahabat nampak, oh ada 5. Takut dia dengar, dia hafal, 4 je, mana tak cukup dah tu. 5 cukup. Apa dia kelebihannya? Sesiapa yang mengucapkan zikir ini setiap hari ataupun setiap malam ataupun sebulan, mana paling kurang sebulan, eloknya amalkan hari-hari. Tapi Nabi sebut paling kurang sebulan lah. Dalam hadis sebut syahrin. Kemudian dia mati hari tersebut ataupun mati malam tersebut, malam dia beramal dengan zikir ni, ataupun mati pada bulan tersebut, eloknya masuk awal bulannya amal. Bila kita mati bulan tersebut, akan diampunkan dosa-dosanya, gugur, habis, gugur segala dosa-dosa. Jadi ini satu zikir yang penting untuk kita amalkan. Zikir 5 rangkap. Kalau kita amal zikir ni pada hari tersebut ataupun pada malam tersebut ataupun pada bulan tersebut, paling kurang sebulan sekali, insya-Allah kita mati dalam keadaan bersih daripada dosa. Boleh ya? Saya ulang balik kan. Sama-sama boleh, sama-sama. Saya sebut, tuan-tuan ulang. Ke dah hafal? Dah hafal, kita sama-sama. Betul? Okey. Ikutlah, ikut. La ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdah. La ilaha illallah wa la syarika lah. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi tak perlu ulang 3 kali ke 5 kali, sekali cukup. Nak ulang tak ada masalah, boleh. Sekali sahaja, paling kurang sebulan sekali, dan seeloknya kita amalkan hari-hari. InsyaAllah keampunan yang Allah tawarkan pada kita, kita akan dapat. Kemudian yang terakhir untuk hari ini, iaitu zikir. Kita ambil lebih masa sikit lah, sebab saya pun tak ada banyak masa. Senin last kan. Lepas tu Ustaz Dr. Sofi akan sambung tafsirnya. Boleh ya? Sebelum pukul 7 kita berhentilah kelas ni. Yang ke-18, sunnah-sunnah rare. Menanti solat selepas solat. Tuan-tuan, sekarang ni tunggu Zuhur. Itu betul-betul rare tu kan? Menanti solat fardu di masjid selepas habis solat fardu. Tapi maghrib ni okey lah, maghrib senang kan. Apa kelebihannya? Ada 7 kelebihan. Dalam hadis sebut 7. Dalam satu hadis disebut 3, 4 serentak. Nabi sebut, alla adullukum ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Hampa nak tahu tak amalan yang mengampunkan dosa dan mengangkat derajat? Yang pertama ialah berwuduk walaupun dalam keadaan sejuk. Ni kita tak ada lah kot. Di luar negara musim sejuk tapi wuduk sempurna. Sempurna wuduk ketika sejuk kan. Pahala besar. Yang kedua, kasratul khuta ilal masjid. Jalan kaki jauh. Siapa-siapa yang duduk macam Tuan Haji duduk belakang masjid, dekat sangat, kena pusing jauh. Melangkah ke masjid dengan langkah yang banyak, bagus kan? Kementerian Kesihatan kata 10,000 sehari. Kita 10,000 sebulan. Itu yang kurang sihat tu. Yang ketiga ni, ampunkan dosa, naikkan darjat untuk orang yang intizarus solah ba'da solah. Menanti sembahyang selepas sembahyang. Lepas sembahyang tak balik, tunggu. Yang paling senang maghrib tunggu isyak. Yang paling rare subuh tunggu zuhur kan? Ataupun isyak tunggu subuh. Dua dah. Yang ketiga Nabi sebut ar-ribat. Pahalanya ribat.
Siapa yang beramal dengan amalan 3 tadi, termasuk tunggu solat, lepas solat, ribat. Apa ribat? Pahala menanti musuh di sempadan. Jihad, lawan, face to face, battle. Tapi ribat ni dia jaga sempadan. Pahala dia besar. Dia bawah pada jihad, pahala dia. Yang keempat, menanti solat, selepas solat, pahalanya adalah didoakan oleh para malaikat. Syaratnya ada wudu. Lepas maghrib wudu ada. Innal malaikatu tusalli ala ahadikum ma lam yuhdis. Sesungguhnya malaikat akan doa kepada kamu ketika mana fi musallahu, madama fi musallahu, selagi mana dia duduk di tempat solat, tak balik. Tapi yang ni syaratnya berwudu. Yang keempat. Yang kelima, start daripada maghrib tadi kita sembahyang, lepas salam kita niat nak tunggu isyak, dah dapat pahala isyak. Sesungguhnya kamu dapat pahala mantazara solah, selagi mana kamu niat nak tunggu sembahyang. Lepas isyak, lepas maghrib kita niat je, dapat pahala isyak sampai pahala berterusan sampai kita salam isyak. Lama tu. Lepas saya kata kalau nak lepas isyak niat tunggu subuh, tak tahulah, banyak sangat tu. Kemudian yang keenam, pahalanya ialah dibuka pintu-pintu langit. Setiap langit ada pintu. Semalam belajar dalam hadis, pintu pertama penjaganya malaikat nama Ismail. Dalam syarah hadis. Jadi dibuka pintu-pintu langit. Nabi lepas maghrib, Nabi masuk masjid. Nabi kata, sesungguhnya Tuhan bangga dengan kamu. Di sini ada dua. Pertama, Allah bangga kita di hadapan para malaikat. Allah kata, lihatlah, unzuru ila ibad, lihatlah hamba-hambaku qad addau faridah, dah selesai solat fardu di masjid, wa yantaziruna ukhra, masih lagi tunggu di masjid. Masih Allah bangga. Macam kita lah, aku mengajar dah habis tapi tunggu lagi. Maksudnya antara dua kelas tu mungkin ada setengah jam rehat, tapi tak keluar sebab semangat nak belajar kan. Jadi Allah bangga, dah habis maghrib tak balik lagi, duduk lagi di masjid. Allah bangga kita di hadapan para malaikat. Mana Allah ni dia tidak menyerupai makhluk, depan belakang semua tak adalah. Itu kiasan. Yang terakhir apa? Tadilah Allah buka pintu-pintu langit untuk orang-orang yang menunggu solat tersebut. Doa pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala. Itu kelebihan dia lah. Jadi ada 7 kelebihan. Diampunkan dosa, diangkat darjat, dapat pahala ribat, pahala solat seterusnya bermula daripada habis solat yang pertama, doa malaikat, Allah buka pintu langit. Yang terakhir adalah Allah bangga dengan orang yang tak balik selepas solat untuk menunggu solat yang seterusnya. Allah bangga dengan para malaikat, dan Allah cakap, lihatlah hamba-hambaku lepas habis solat fardu still masih lagi tunggu. Ini satu kebanggaan Allah mendapat pahala yang sangat luar biasa. Itu sahaja. InsyaAllah kita sambung sunnah-sunnah yang rare pada keesokan hari, dan ada 2 hari lagi insyaAllah. Wallahu a'lam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.